Anda jangan tengok ini hutang punya kedai. Siapa yang tengok? Ini biasa ini hutang punya kedai juga. Satu rakaman kamera litar tertutup CCTV yang tular di media sosial memaparkan tindakan dua lelaki dipercayai bertindak sebagai pengutip hutang yang didakwa memasuki sebuah premis perniagaan dengan lagak seolah-olah pegawai penguat kuasa. Menurut maklumat tertera pada rakaman CCTV berkenaan, kejadian itu dilaporkan berlaku pada Sabtu 3 Januari 2026 kira-kira jam 4.17 petang. Kedua-dua individu tersebut dilihat lengkap berpakaian berjaket serta mempunyai tanda nama sekaligus menimbulkan persepsi seolah-olah menjalankan tugas penguatkuasaan rasmi. Dalam rakaman tersebut, mereka dilihat berada di kaunter sebuah kedai runcit dan berinteraksi dengan pemilik premis dalam keadaan yang mencetuskan persoalan orang ramai mengenai kuasa sebenar pengutip hutang, khususnya berkaitan kemasukan ke premis perniagaan tanpa kehadiran pihak berkuasa. Video tersebut telah mengundang pelbagai reaksi warga maya termasuk kebimbangan terhadap kemungkinan penyamaran sebagai pegawai penguatkuasa serta dakwaan tindakan berunsur intimidasi terhadap peniaga. Setakat ini, belum terdapat sebarang kenyataan rasmi dikeluarkan oleh pihak berkuasa berhubung kesahihan rakaman berkenaan atau tindakan undang-undang yang akan diambil. Orang ramai adalah dinasihatkan agar tidak membuat sebarang spekulasi dan menyerahkan sepenuhnya siasatan kepada pihak berwajib. Saya kasih nombor you call. Karawang. Orang Karawang ini hari orang pun tak boleh kerja lah. Saya mesti kacau ni macamnya. Sampai orang call you, orang punya bos. Atau you orang punya manager. Ya, saya pun faham. Bukan you orang salah. Senang saja call you bos mah. Kenapa lu orang buat macam ni punya? Lagi berapa lama you orang mau buat macam ni? Lu bikin kita orang susah, you tahu tak? Banyak senang saja call you punya bos suruh keluar. Tak ada malu kan ni macam? Hei, yo. Ni hari lu orang tak boleh buat kerja punya. Betul saya cakap, ni hari lu orang tak boleh buat kerja punya. Customer mari saya mesti halau punya. Ni hari kedai tutup. Hari dah dah. Hari dah dah. Hari ni jangan tengok ini hutang punya kedai. Siapa yang tengok? Ini biasa ini hutang punya kedai juga. Hutang punya kedai ini semua. Jangan beli barang sini. Ini hutang punya kedai. Jangan beli barang lagi. Hutang punya barang. Hutang punya kedai. Boleh potongnya.